Okay. Pergilah makan. Kena halau. Pergilah makan sayang. Saya tak dengar tu sebab saya lag. Apa dia? Awak, saya tak dengar sebab lag. Tak dengar lah. Alhamdulillah tak dengar. Tak sebab saya sebab saya in character. Ya. Kan kita buat video campaign tu, saya sebab seorang pelakon ni bila dia in character, dia akan in character selama 2 minggu. Sebab tu saya pakai cincin Zakia dalam kita punya video campaign tu. Tu seorang pelakon method kan? Dia karakter tu dia lama. Dia 2 minggu. So harap semua jangan salah faham. Dia konti lah. Dia konti. Konti tu adalah continuation ataupun kesinambungan daripada seorang pelakon. Bila dia in karakter, dia akan berlanjutan selama 2 minggu ataupun 3 minggu. Sebab tu cakap tadi tu adalah jangan salah faham semua. Cakap tadi tu adalah dari Cikgu karakter. Wah. Noted. Oleh. Oh cakap apa? Okey. Awak cakap apa? Nanti awak tengok je lah dia orang record nanti. Ramai yang record gitu. Betul. Awak tak tahu saya cakap apa tadi? Saya cakap apa tadi? Tak dengar. Putus. Saya cakap okey sayang. Tu saya cakap sebagai seorang pelakon, kita faham kan? Sebagai seorang pelakon, bila kita in character, kan? Kita in character, saya Cikgu Zakia, awak Abang Leman. Jadi bila seorang pelakon tu in character, dia akan berlanjutan selama 2-3 minggu. Betul tak? Tu sebenarnya karakter je lah tadi yang sebelum ni. Tak, drama tu. Awak tak membantu lah. Kawan-kawan, saya suka bergurau. Jadi kalau awak tak membantu. ya, kita in character, okey? Semua lupakan yang tadi. Lupakan. Baik, terima kasih. Ya. Yelah. Ya faham semua Kalau tak faham, awak faham je. Ya. Dah. Semua sekali kat sini, cepat pre-order. Boleh lupakan yang tadi semua tu. Okey? Okey. Dengar abang Kim marah dah. Okey, baik. Cepat pre-order. Pre-order sekarang semua. Pre-order di website kita Miracle in Food. Okay, website kita Miracle in Food. Order sekarang. Jaket tak boleh. Jaket hanya untuk Abang Q. Okay. Dah pre-order, thank you. Dah pre-order semua dah pre-order. Terima kasih. Semua dah pre-order. Okay. Terima kasih. Sambar kita dan juga dapat free lunch pack kita di sini. Okay. Oh, dia tunjuk jaket.